Simpan RM50 emas untuk bayar balik pinjaman PT-PTN. Ada yang dah bekerja bertahun-tahun tapi baki hutang masih sama. Bukan tak nak bayar tapi tak cukup disiplin menyimpan. Dah buat simpanan tapi asyik terguna tanpa sedar. Mudah je alihkan saja simpanan duit kita tu kepada bentuk emas. Rata-rata hutang PT-PTN ni sekitar RM10,000 hingga RM30,000 kan. Sebab kalau simpan duit tu dalam akaun bank je memang susah nak kekal lama. Kadang-kadang terguna tanpa sedar, shopping ataupun reward diri yang berlebihan. Yelah kan, tempoh nak bayar balik tu kan lama. Jadi kita boleh ambil jangka masa yang panjang. Tapi kalau kita buat simpanan dalam bentuk emas, kita boleh selesaikan hutang PT-PTN ini dengan cepat. 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, kurang daripada 5 tahun pun boleh. Caranya mudah saja, buka saja akaun emas di Publigo ni secara percuma dan terus boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Contohnya kalau student target nak selesaikan hutang PT-PTN ni dalam masa tempoh 2 tahun, boleh saja konsisten buat simpanan dalam bentuk emas ni 2 kali setiap bulan. Cukup 2 tahun 1 bulan ataupun 2 tahun saja dah boleh capai 50 gram emas yang pertama. Dan boleh jual saja 50 gram emas tu untuk bayar balik pinjaman PT-PTN. 50 gram sekarang nilainya dah lebih RM29,900. Cukup untuk bayar balik pinjaman PT-PTN. Siap ada duit lebihan lagi. Dan yang bestnya, nilai emas ni ia makin lama makin meningkat. Jadi sambil kita simpan emas untuk bayar balik pinjaman PT-PTN, kita boleh kaut keuntungan daripada simpanan emas kita. Itu sebabnya ramai student buka akaun emas di Publigo ni secara percuma. Terus boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas ni ikut bajet sendiri. Boleh jual balik emas kita bila dah cukup gram emas yang kita nak. Dan yang paling best, ianya bukan satu komitmen wajib bulanan. Jadi untuk student yang nak saya bantu buat simpanan emas ni untuk bayar balik pinjaman PT-PTN, boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So tu, cek komen, jangan lupa follow.